Tiga kesilapan besar yang ramai orang buat bila simpan emas. Yang ketiga tu paling ramai orang buat. So, kalau tak nak ulang kesilapan yang sama, jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Kesalahan yang kedua, simpan emas hari ini, bulan depan dah nak jual ataupun minggu depan dah nak jual. Tak sampai setahun dah nak jual emas. Kita kena ingat simpan emas ni untuk jaga masa panjang. Dah ada simpanan untuk kegunaan short term, barulah boleh simpan emas untuk kegunaan long term. Supaya kalau ada emergency, kita boleh guna emergency saving dalam bentuk cash. Tak perlu jual emas. Kena faham emas ni ada split, ada sisih nilai. Bila kita nak jual semula emas, so memang tak sesuai kalau kita nak simpan emas untuk jaga masa pendek. So kalau kita nak simpan hari ini, bulan depan dah nak jual, lepas tu rugi kan? Apalah simpan emas ni rugi. Tak berbaloi langsung simpan emas sedangkan diri sendiri yang salah sebab tak ada ilmu. So, penting untuk simpan emas dengan ilmu. Kesalahan yang ketiga yang ramai orang buat. Nak tahu? Follow untuk kesilapan yang ketiga in the next video. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi ilmu emas dan kewangan.